Assalamualaikum, nama saya Raudatul Nurjannah binti Rizwan, ID matrik AM2505018793. Atas cadangan yang telah kami sediakan bertajuk Program Sukaneka Bahasa yang dianjurkan daripada subjek ECC 2033 iaitu Bahasa Melayu dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Program ini dianjurkan pada 1 September 2025 pada pukul 8 pagi sehingga 12.30 hari bertempat di Tadika Bintang Impian. Pengenalan bagi kertas kerja yang telah disediakan. Sukaneka Bahasa ialah aktiviti yang sangat sesuai untuk kanak-kanak prasekolah berumur 5 hingga 6 tahun. Ia bukan sekadar permainan tetapi juga membantu mengembangkan potensi diri melalui aktiviti fizikal yang menyeronokkan. Melalui Sukaneka Bahasa, kanak-kanak dapat belajar huruf, perkataan dan kosakata baharu sambil meningkatkan keyakinan bertutur. Antara aktivitinya termasuk lari cari huruf, sangka perkataan dan teka gambar cepat. Selain menyeronokkan, Sukaneka juga mengeratkan hubungan antara guru, ibu bapa dan kanak-kanak. Ia membantu mereka belajar erti kerjasama, semangat kesukanan serta menerima kemenangan dan kekalahan dengan positif. Secara keseluruhannya, Sukaneka Bahasa bukan sekadar iadah tetapi ia adalah media pembelajaran yang menyeronokkan yang membentuk kanak-kanak sihat, berdisiplin dan yakin diri. Hai, nama saya Nur Alina Najah binti Azhar, bernombor menteri AM2505018533. Hari ini saya nak kongsikan tentang objektif program Sukaneka Bijak Huruf yang kami jalankan bersama kanak-kanak prasekolah. Program ini bukan sahaja sekadar bermain tetapi sebenarnya membantu kanak-kanak belajar huruf dan perkataan dengan cara yang menyeronokkan. Terdapat 4 objektif. Objektif yang pertama adalah kami nak membantu kanak-kanak mengenal dan mengingati huruf serta perkataan mudah melalui aktiviti Sukaneka seperti cari huruf ajaib dan susun perkataan. Kanak-kanak boleh belajar sambil bergerak. Jadi mereka tak bosan sebab belajar tu berlaku masa mereka bermain dan berseronok. Objektif yang kedua adalah program kami nak mereka mengembangkan kosakata bahasa Melayu. Setiap kali mereka bermain, mereka akan dengar dan guna banyak perkataan baru. Contohnya nama haiwan, warna atau benda sekeliling. Dengan cara ini, kosakata mereka makin luas dan mereka lebih mudah faham serta guna perkataan tu dengan betul. Objektif yang ketiga adalah tingkatkan keyakinan diri dan kemahiran komunikasi lisan kanak-kanak. Dalam aktiviti berkumpulan, mereka belajar berani bercakap depan kawan-kawan, bagi arahan atau kerjasama dalam pasukan. Perkara ini penting sebab yang bantu mereka untuk rasa yakin untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan objektif yang keempat adalah ia menggelakkan kerjasama, semangat berpasukan dan keseronokan belajar. Melalui Sukaneka, masa mereka bermain bersama-sama, kanak-kanak ni belajar nilai murni macam tolong-menolong, sabar tunggu giliran dan bekerjasama untuk capai sesuatu matlamat. Yang paling penting, mereka belajar sambil bergembira. Kesimpulannya, Sukaneka Bijak Huruf ni bukan sekadar aktiviti tetapi juga satu cara menarik untuk membantu kanak-kanak perkembangan bahasa, sosial dan emosi kanak-kanak. Melalui Sukaneka ni, mereka belajar huruf, bina keyakinan dan membentuk sikap yang positif. Seterusnya ialah kumpulan sasaran. Kami menyasarkan kanak-kanak prasekolah berumur 5 hingga 6 tahun yang merupakan peserta utama dalam setiap acara Sukaneka. Selain itu, guru-guru prasekolah yang berperanan sebagai pengurus acara, fasilitator dan pengadil dalam setiap pertandingan. Seterusnya ialah ibu bapa dan penjaga yang dijemput hadir untuk memberikan sokongan moral serta memeriahkan suasana program. Dan akhir sekali ialah komuniti setempat yang turut dijemput bagi mengeratkan hubungan silaturahim serta membina kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat. Tajuk program kami ialah Seronok Belajar Bahasa Melayu. Ia merupakan satu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan kecintaan murid terhadap mata pelajaran bahasa Melayu melalui pendekatan pembelajaran yang menyeronokkan dan interaktif. Program ini menekankan konsep belajar sambil bermain, di mana aktiviti seperti lari cari huruf, teka gambar, kerusi bernama bahasa dan sambung perkataan dijalankan bagi menarik perhatian murid. Saya ingin membentangkan penjelasan program. Ada 4 program. Yang pertama iaitu lari cari huruf. Yang kedua, sambung perkataan. Yang ketiga iaitu teka gambar cepat. Dan yang terakhir iaitu kerusi berirama bahasa. Yang pertama iaitu cari huruf. Kanak-kanak perlu berlari dan cantumkan kepada gambar rajah. Melalui aktiviti ini, kanak-kanak dapat mengenal huruf abjad daripada A sampai Z. Dan yang kedua iaitu aktiviti sambung perkataan. Guru menunjukkan satu gambar iaitu contohnya gambar buku dan kanak-kanak perlu mencari suku kata buku iaitu biu, bukit,
buku. Kelebihan menjalankan aktiviti ini ialah anak-anak dapat mengenal suku kata dan dapat mengeja perkataan tersebut. Yang ketiga iaitu permainan teka gambar cepat. Contohnya di sini guru menunjukkan satu gambar dan kanak-kanak perlu meneka gambar tersebut. Contohnya guru menunjukkan gambar bakul dan kanak-kanak tersebut perlu menyebut gambar tersebut. Dan keempat, kerusi berirama bahasa. Guru memasang lagu. Apabila lagu tersebut berhenti, kanak-kanak perlu duduk. Bila lagu itu tersebut berhenti dan kanak-kanak perlu duduk, dan siapa yang tidak dapat duduk, dia akan terkeluar. Okey, melalui aktiviti tersebut, kanak-kanak dapat mendengar arahan dan faham arahan yang diberikan kepada guru. Hai, nama saya Zarisha Nobakis binti Ahmad Helmi bernombor metrik AM2505018534. Saya akan membentangkan carta organisasi bagi kumpulan kami. Pengurusi bagi organisasi ialah Encik Nur Anissa Syuhada binti Muhammad Zaki yang bertanggungjawab memimpin kumpulan serta memastikan semua tugasan berjalan dengan lancar. Penolong pengurusi ialah Encik Raudatul Nurjannah binti Rizwan yang membantu pengurusi dalam melaksanakan tugas serta menggantikan beliau apabila perlu. Seterusnya, setiausaha kami terdiri daripada Cik Nur Alia Najwa binti Azhar dan Cik Zarisha Nobakis binti Ahmad Helmi. Mereka bertanggungjawab mencatat segala maklumat mesyuarat, menyimpan dokumen penting serta memastikan komunikasi berjalan dengan baik. Akhir sekali, bendahari bagi kumpulan kami ialah Cik Atila binti Ibrahim dan Cik Haliza binti Abu Bakar yang menguruskan hal kewangan dan memastikan segala pekerjaan dilakukan dengan telus. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan tentatif program bagi aktiviti kami di tadika bintang event. Program akan bermula pada pukul 7 pagi di mana semua ahli akan bertolak ke tadika bintang event. Setibanya di sana pada pukul 7.30 hingga 8 pagi, kami akan menyambut kedatangan kanak-kanak. Kemudian pada pukul 8 hingga 8.30 pagi akan diadakan sesi sarapan pagi bersama kanak-kanak. Setelah itu, aktiviti senam aerobik akan dijalankan pada pukul 8.30 hingga 8.45 pagi bagi memanaskan badan. Aktiviti seterusnya, aktiviti pertama iaitu lari cari huruf akan dijalankan pada pukul 8.45 pagi hingga 9.15 pagi. Disusuli dengan aktiviti kedua iaitu sambung perkataan pada pukul 9.15 pagi hingga 10 pagi. Seterusnya, peserta akan berehat seketika pada pukul 10 hingga 10.15 pagi. Selepas rehat, program diteruskan dengan aktiviti ketiga iaitu teka gambar cepat pada pukul 10.15 hingga 11 pagi. Kemudian, aktiviti keempat iaitu kerusi berirama bahasa akan dijalankan pada pukul 11 hingga 11.30 pagi. Seterusnya, pada pukul 11.30 hingga 12 tengah hari akan berlangsung majlis penyampaian hadiah kepada para peserta. Selepas itu, makanan tengah hari akan diadakan pada pukul 12 hingga 12.15 tengah hari. Akhir sekali, program akan bersulai pada pukul 12.15 hingga 12 tengah hari. Hari bermula dengan sarapan pagi. Awal pagi tu kami sarapan pagi bersama kanak-kanak. Walaupun benda tu nampak macam simple, tapi masa ni penting untuk kami bina semangat dan buat kanak-kanak tu rasa selesa dengan kumpulan kami. Lepas makan, kami berkumpul di padang untuk buat senam aerobik supaya mereka ni ada rasa stamina tu kuat sebelum nak mulakan aktiviti. Kita kena kekal sihat dululah, dan mereka ni macam berani, macam menari depan kawan. Seterusnya, aktiviti pertama adalah lari cari huruf. Dalam aktiviti ni, kanak-kanak kena cari kad huruf yang kami sembunyikan. Lepas tu bila jumpa, mereka kena sebut huruf tu. Benda ni menyeronokkan lah, tengok mereka bermain sambil belajar. Lepas tu secara tak langsung, aktiviti ni dapat membantu mereka lebih yakin dan berani bercakap di hadapan orang lain, orang yang mereka tak kenal. Kemudian kami teruskan dengan aktiviti kedua adalah sambung perkataan. Mereka kena cari suku kata dan gabungkan jadi perkataan lengkap. Dekat sini kita boleh nampak semangat bekerjasama tu ada, macam tolong kawan. Lepas tu ada yang sorak untuk kumpulan lain kalau betul macam tu. Mereka belajar menghargai rakan dan berfikir bersama-sama rakan. Lepas dua aktiviti tu kami rehat bersama kanak-kanak dan makan tengah hari lah untuk mereka. Waktu petang pula kami buat aktiviti santai. Aktiviti ni bantu mereka untuk bercakap dengan lebih yakin. Dan latihan daya fikir ni adalah secara semula jadi. Lepas tu kami buat permainan kerusi berirama bahasa. Mereka dengar muzik, lepas tu mereka kena bergerak ikut rentak tu sambil berjalan lah. Kalau muzik berhenti-berhenti, mereka kena jawab soalan tentang huruf atau perkataan permainan yang kami ajar untuk fokus, dengar dengan teliti dan respon dengan cepat. Semua tu penting untuk
kehidupan seharian mereka. Sesi penutup, masa ni kami ucap terima kasih dan beri penghargaan kepada semua kanak-kanak yang berusaha dan tunjuk semangat sepanjang hari bersama kami. Mereka nampak bangga dan gembira, dan itu sebenarnya yang paling berharga untuk kami lah, bila mereka rasa yakin dan seronok nak terus belajar. Secara keseluruhannya, program ni bukan sekadar aktiviti sukaneka, tetapi satu pengalaman yang bantu memperkembangkan sosial, emosi dan bahasa kanak-kanak. Mereka belajar huruf, bekerjasama, dan yang paling penting, mereka belajar sambil bergembira. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kos program yang telah disediakan. Dalam jadual ini, saya telah menyenaraikan semua pembelajaran yang diperlukan bagi mempelaksanakan aktiviti ini. Untuk bahagian makanan, terdapat 2 jenis, iaitu sarapan pagi dan juga sarapan tengah hari yang melibatkan seramai 21 orang peserta termasuk murid dan juga guru. Okey, bagi jumlah kos bahagian makanan sebanyak RM315. Bagi bahan aktiviti, antara yang digunakan ialah kad huruf dan gambar, pun, bakul, hadiah, peserta, cenderahati serta banting. Untuk kos aktiviti ini diambil kira sebanyak RM400. Okey, akhir sekali bagi pengangkutan, kos minyak kereta turut diambil kira sebanyak RM40. Secara keseluruhan, kos program ini ialah RM755. Kos ini dianggap berpatutan dengan bilangan peserta dan juga aktiviti yang dijalankan. Sebagai penutup, program ini diharapkan dapat menjadi platform berterusan yang bukan sahaja dalam menceriakan suasana pembelajaran, tetapi juga mengukuhkan hubungan antara sekolah dan juga masyarakat. Program ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk sasiah positif kanak-kanak di samping mendorong semangat kerjasama, tolong-menolong dan pembelajaran sepanjang hayat. Okey, secara keseluruhan, program ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga memberikan kesan yang sangat positif kepada perkembangan sosial dan juga ilmu sekolah. Di sini saya ingin membentangkan bahagian lampiran. Lampiran tersebut ada gambar banner, flyers dan sijil pernyataan. Banner tersebut menunjukkan aktiviti itu dibuat di mana, buat daripada pukul berapa, dan peserta-peserta wajib mematuhi arahan pada banner tersebut. Apabila kanak-kanak ini menyertai aktiviti tersebut, kanak-kanak akan mendapat sijil pernyataan.